pulau indah di Daud Selat, penuh sejarah dan juga cerita. Pangkor permai dan tempat bersilat, alam memukau, hati terpikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Yusa Afrina binti Fuzal Uzaimi dari PVPSS SMK Ahmad Bostamam. Saya ingin membawa anda menerokai tempat-tempat yang menarik di Pulau Pangkor. Naik sampan ke Pulau Pangkor, langit cerah, ombak bereda, pantai bersih, hutan dan subur, destinasi indah penuh pesona. Inilah Kota Belanda. Di sini terletaknya Kota Belanda. Belanda telah menjadikan Pulau Pangkor sebagai lokasi bagi pemunggahan biji timah di negeri Perak. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام. Masjid ini merupakan masjid yang unik yang terletak di Sungai Pinang, Kecil, Pulau Pangkor, Perak. Masjid ini juga dikenali sebagai Masjid Cina dan Masjid Seribu Doa. Inilah antara Seribu Doa yang dipamerkan sebagai simbolik satu keunikan di Masjid Seribu Doa. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Nak tanya soalan? Boleh. Saya nak tanya berapa lama Pakcik bekerja sebagai seorang siap di Masjid Seribu Doa ini? Saya bekerja dalam masjid ini, Masjid Seribu Doa, lebih kurang 2 tahun. Nak tanya lagi boleh Pakcik? Boleh. Saya nak tanya macam mana boleh masjid ni didapati sebagai gelaran Seribu Doa? Setiap yang dinding yang ada di dalam masjid ni, di luar, di dalam, semua kata doa, hadis yang dalam Quran. Itu yang dinamakan Masjid Seribu Doa. Terima kasih. Nama. Di tanah kecil bernama Pangkor ini tersimpan 1000 kisah dan sejuta doa. Semoga warisan ini terus dipelihara dan setiap langkah kita disinari oleh cahaya keimanan dan kasih pada sejarah. Dan di sinilah kisah itu kekal abadi.